Menurut Timbalan Ketua Misi Pertubuhan Imigrasi Antarabangsa IOM di Indonesia, Stephen Hamilton, insiden tercetus apabila pihak berkuasa bertegas mahu membawa seorang wanita Rohingya ke hospital. Tindakan itu bagaimanapun dihalang oleh etnik Rohingya lain susulan kebimbangan rakan mereka diberi layanan buruk jika terpisah daripada kumpulan. Kekecohan tercetus ketika mereka cuba menghalang ambulans. Terdahulu 4 wanita dan 6 lelaki berusia lingkungan 14 hingga 28 tahun cuba meloloskan diri daripada kem yang sama pada malam kemarin. Namun mereka dihalang oleh sekumpulan lelaki bertopeng yang bertindak memukul serta merogol wanita termasuk gadis 14 tahun. Berita berkenaan mencetuskan kemarahan di kalangan pelarian dan mereka memberontak mahu keluar daripada kem. Sehubungan itu, IOM bergegas ke Aceh Utara bagi memeriksa situasi sebenar sementara polis menjalankan siasatan. Setakat ini, tiada tangkapan dilakukan.